Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Selasa 25 hari bulan November 2025. Malaysia dikejutkan dengan satu laporan media. Secara khusus saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang diterbitkan mulai jam 5.34 petang bertajuk T mendedahkan memberikan lebih RM600,000 kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri iaitu Syamsul Iskandar Akin. Daripada pembacaan keseluruhan laporan media Malaysia Kini tersebut yang memetik pendedahan dan maklumat yang diberi oleh Albert T, terdapat dua isu berasingan tapi berkait yang tertampil daripada situ berpandukan kepada konsep perundangan. Pertama sekali, Albert T mendedahkan bahawa permulaan pertama beliau berkaitan perkara ini dengan Syamsul Iskandar Akin berlaku mulai 8 November 2023. Walhal pembayaran pertama pun disenaraikan pada 8 November 2023 sebanyak RM20,000 pada ketika itu di Kota Kinabalu. Daripada pendedahan Albert T berkaitan perkara ini, ianya bermula sebelum pendedahan video-video berkaitan dengan isu rasuah pemimpin politik Sabah yang dimulakan sejak bulan November 2024. Justru, persoalan pertama adalah adakah Syamsul Iskandar Akin merupakan individu ataupun buka kata tutup kata dalang yang mempengaruhi Albert T untuk mengadakan dan merakamkan video-video yang kemudiannya didedahkan pada November 2024 berkaitan rasuah politik Sabah tersebut. Sekiranya lah Syamsul Iskandar Akin adalah buka kata tutup kata dalang tersebut, dan sekiranya juga apa yang Hajiji Mat Noor, Ketua Menteri Sabah pada ketika itu, betul, jika beliau betul untuk mengatakan dakwaan-dakwaan Albert T adalah cuma untuk menjatuhkan imej kerajaan Sabah dan menghindar usaha Albert T sebagai seorang yang ingin memonopoli perlombongan di Sabah, maka pihak polis, penguatkuasa undang-undang PDRM wajib menyiasat isu konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Pada masa yang sama, Albert T menyatakan dengan jelas beliau telah mula membuat bayaran-bayaran berjumlah RM629,000 antaranya dalam bentuk wang tunai yang disenaraikan 6 pemberian perasingan. Keduanya melalui pembayaran-pembayaran pengubahsuaian dan pembelian perabot dan perkakas di 2 buah rumah Syamsul Iskandar Akin di Putrajaya dan di Bangsa. Daripada itu, Albert T mengatakan bahawa kesemua pembayaran itu dan pengubahsuaian serta pembelian perabot bagi tujuan pemberian kepada Syamsul Iskandar Akin adalah kerana Syamsul Iskandar Akin telah berjaya meyakinkan Albert T bahawa beliau, yakni Albert T, boleh memperolehi semula kesemua wang rasuah
yang diberikan atau kononnya diberikan kepada pemimpin Sabah. Isu kedua ni menzahirkan keperluan siasatan oleh pihak penguatkuasa undang-undang rasuah, iaitu SPRM. Oleh kerana yang demikian, pihak berkuasa polis dan SPRM wajib pada masa ini mengeluarkan kenyataan yang jelas tentang pembukaan fail siasatan terhadap Syamsul Iskandar Akin, iaitu bekas setiausaha politik Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang merupakan setiausaha politik Anwar Ibrahim sehingga jam 5.20 petang ini. Kerana menurut laporan Malaysia Kini juga, Syamsul Iskandar Akin telah mengumumkan peletakan jawatan sebagai setiausaha politik Anwar Ibrahim pada 5.20 petang. Justru menjadi tanggungjawab di tahap ini kedua-dua pihak penguatkuasa undang-undang Polis Diraja Malaysia berkaitan dengan isu sama ada dalang di sebalik pengaitan isu rasuah dengan pemimpin Sabah adalah Syamsul Iskandar Akin, dan kedua, sama ada Syamsul Iskandar Akin telah menerima rasuah sebanyak RM629,000 jumlah atau nilainya daripada Albert Tay bagi tujuan membantu perolehan semula wang rasuah yang dibayar kononnya oleh Albert Tay kepada pemimpin Sabah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Anwar Ibrahim juga perlu menjawab, tidakkah beliau tahu sama sekali aktiviti yang direncanakan oleh Syamsul Iskandar Akin berkenaan? Seterutamanya, kedudukan Syamsul Iskandar Akin adalah setiausaha politik beliau pada masa itu. Anwar Ibrahim juga perlu menjelaskan bagaimanakah beliau kini boleh menjustifikasikan bahawa apa yang dilaungkan anti rasuah, anti sakau, anti salah guna kuasa oleh kononnya pemimpin-pemimpin lain berlaku pula seperti yang didedahkan pada hari ini oleh dan di pejabat beliau sendiri, oleh setiausaha politik beliau sendiri. Di manakah dia usaha Anwar untuk menentukan tidak ada amalan rasuah di keliling beliau sendiri jika pun Anwar Ibrahim tidak terlibat? Ini Anwar kena jawab. Bukan berdiam diri, bukan mengatakan akan disiasat berkaitan dengan tingkah laku Syamsul Iskandar Akin, tetapi sebagai majikan Syamsul Iskandar Akin, beliau perlu memberi penjelasan. Tidakkah dia tahu perkara ini sedang berlaku? Terutamanya isu rasuah politik Sabah sudah pun diketengahkan sejak 1 tahun yang lalu, dan rentetan peristiwa yang disenaraikan bahawa bayaran dibuat kepada Syamsul Iskandar Akin adalah dalam bentuk bayaran-bayaran berasingan sejak 8 November 2023 sehinggalah hujung tahun 2024. Tidakkah Anwar Ibrahim tahu perkara ini? Ataupun Anwar Ibrahim sudah tahu? Dia perlu jawab. Ketiganya, keseluruhan rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada perkara ini. Apa gunanya seorang pemimpin Perdana Menteri melaung-laungkan anti rasuah, tata kelola, reformasi, dan cuba menunjukkan, mendramakan beliau usaha terhadap pembanterasan rasuah terhadap pihak-pihak lain sampai berpuluh tahun dahulu,
Tetapi di hadapan mata beliau sendiri, 40 jam yang lalu, Setiausaha Politiknya baru meletakkan jawatan 2 jam yang lalu. Perkara itu telah berlaku. Rakyat perlu menilai, adakah ini hipokrisi di tahap tertinggi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Rakyat perlu memberi satu verdik, satu keputusan. Apakah penilaian rakyat terhadap Anwar Ibrahim berkaitan apa yang beliau sendiri laungkan? Bolehkah kita percaya Anwar Ibrahim lagi? Bolehkah kita terima laungan-laungan dia lagi? Ini belum mengambil kira dan tidak masuk campur isu berkaitan layanan-layanan yang melampau yang diberikan kepada Presiden Amerika Syarikat sehingga kita digelak ketawakan oleh pihak antarabangsa yang tidak selari dengan perjuangan berkaitan Palestin. Tidak termasuk dengan tindakan-tindakan dan tuntutan rakyat serta pemimpin Thailand berkaitan dengan konon yang campur tangan Anwar secara salah berhubung dengan hubungan Thailand-Kemboja. Saya tidak menyentuh lagi isu ekonomi negara atau perjanjian timbal balik Malaysia-Amerika Syarikat ataupun tahap sara hidup rakyat mahupun isu sosiologi negara dan perkara-perkara lain, dan juga urusan kekemelutan sistem kehakiman dan perundangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak tempoh beliau menjadi Perdana Menteri 3 tahun lalu. Itu bukan lagi disentuh dalam video ini. Di video ini, Anwar perlu menjelaskan pendedahan Albert Tay kepada media seperti yang dilaporkan berkaitan dengan penglibatan Syamsul Iskandar Akin, pegawai atau setiausaha politiknya pada ketika itu dalam rencana untuk mendedahkan rasuah Sabah, dan keduanya tindakan Syamsul Iskandar Akin yang telah dikatakan menerima pembayaran tunai dan pengubahsuaian rumah serta yang lain-lain bernilai RM629,000 sejak 8 November 2023 daripada Albert Tay, di atas keyakinan Albert Tay bahawa beliau akan dibantu dengan cara itu untuk memperolehi semula kesemua wang rasuah dalam isu rasuah politik Sabah berkenaan. Anwar wajib jawab. PDRM wajib buka fail dan siasat. SPRM dan Azam Baki wajib buka fail dan siasat. Kedua-dua pihak wajib majukan kertas siasatan yang lengkap secara sesegera mungkin, dan Peguam Negara Ahmad Dusuki Mokhtar kena berani, kalau ada kes, kena berani mengambil tindakan jenayah. Kalau tidak, kita semua nampaklah apa yang saya telah katakan dalam video terdahulu, bahawa Malaysia sebenarnya sudah hancur. Kini kita cuma boleh mengurangkan kerugian. Sekian.